Ni bukan setahun dua punya komitmen. Ini 35 tahun punya komitmen, guys. Gaji 3,000 boleh beli rumah harga berapa je. Korang jangan main apply je tau. Sebab ni bukan setahun dua punya komitmen. Ini 35 tahun punya komitmen, guys. Okay, jom kita buat kira-kira. Okay guys, bank akan tengok kita punya DSR, iaitu Debt Service Ratio. Biasanya bank akan bagi had 70% dan ke bawah. Okey, ini contoh kiraan kasar. Gaji 3,000, anggaran loan bulanan tak lebih 1,000 ke 1,200. So, rumah yang boleh beli lebih kurang 250,000 ke 285,000. Tapi guys, ni semua bergantung juga pada 3 benda ni. Yang pertama, seperti komitmen sedia ada. Macam kereta, PTPTN atau loan-loan lain. Yang kedua adalah status kerja, sama ada korang kerja kontrak ataupun tetap. Dan yang ketiga adalah rekod sikris ataupun rekod bayaran. Kalau korang nak lepas loan dengan senang, pastikan rekod korang bersih dan juga komitmen rendah. Jangan pula korang punya gaji 3,000 tapi korang punya loan kereta 1,200. Memang sasah lah bank tak bagi. So guys, kalau korang nak beli rumah, ikut kepada kemampuan. Korang jangan main sebat je, okay? So, kalau korang dapat something atau dapat ilmu hari ni, jangan lupa like, follow dan share video Aiman untuk ilmu property lagi. Okay? Bye-bye.